Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan penghasilan produk yang telah saya buat, iaitu e-book yang berbentuk buku cerita kanak-kanak dalam tugasan ini. Jadi tugasan ini saya telah membuat satu buku cerita kanak-kanak yang bertajuk Sahabat Hutan yang Bersatu. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu tema, gaya bahasa, watak dan lain-lain bagi buku cerita yang telah saya bina ini. Jadi pertama sekali, cerita Sahabat Hutan yang Bersatu ini mengisahkan tentang persahabatan antara Arni, iaitu si Arnab, Kuro, si kura-kura, Pipi, si burung pipit, dan Gago, si gajah yang tinggal di sebuah hutan. Jadi suatu hari mereka mendapati air sungai semakin berkurangan, lalu menimbulkan kebimbangan dalam kalangan haiwan di hutan. Dengan semangat perpaduan, mereka bekerjasama mencari punca masalah dan akhirnya mendapat aliran sungai tersekat. Mendapati bahawa punca sungai mereka tiada air adalah kerana aliran sungai tersekat oleh ranting kayu. Jadi daripada itu, setiap haiwan memainkan peranan mengikut kelebihan masing-masing untuk membersihkan sungai-sungai tersebut. Jadi hasil daripada kerjasama itu, air sungai kembali mengalir seperti biasa. Jadi cerita ini menekankan bahawa perpaduan, kerjasama dan sikap tolong-menolong mampu menyelesaikan masalah serta mewujudkan kehidupan yang harmoni. Jadi itu merupakan satu sinopsis ringkas lah bagi cerita ini. Seterusnya, saya akan menerangkan tema bagi cerita ini. Tema utama cerita ini ialah perpaduan dan kerjasama. Cerita ini menunjukkan bahawa semua haiwan di hutan dapat menyelesaikan masalah kekurangan air itu apabila mereka bersatu dan bekerjasama. Walaupun berbeza dari segi saiz, kebolehan dan cara hidup, mereka tetap mampu mencapai matlamat bersama. Jadi tema sampingan bagi cerita ini ialah tema persahabatan, tolong-menolong dan tanggungjawab terhadap alam sekitar. Seterusnya, watak perwatakan bagi cerita ini terdapat 4 watak utama, iaitu yang pertama ialah Arni, iaitu seekor arnab. Arni ini juga mempunyai kelebihan dalam kebijaksanaan, pantas, prihatin dan seekor haiwan yang suka kepada haiwan-haiwan lain. Watak yang kedua ialah watak Kuro, iaitu kura-kura. Kura-kura ini bersifat penyabar, bersifat hati-hati dan peka terhadap perubahan, iaitu perubahan pada air sungai yang mengalir lah. Watak yang ketiga ialah watak Pipi, iaitu burung pipit. Burung pipit ini merupakan seekor haiwan yang rajin, bertanggungjawab dan peka terhadap alam sekitar. Dan yang terakhir ialah watak Gago, iaitu seekor gajah. Gago ini bersifat kuat, baik hati, suka membantu dan bertanggungjawab. Jadi itu merupakan sedikit watak dan perwatakan bagi setiap haiwan di cerita ini. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang plot cerita yang ada dalam cerita kanak-kanak ini. Yang pertama, kita mula daripada permulaan. Jadi pada permulaan cerita ini memperkenalkan suasana hutan yang aman pada mulanya. Dan seterusnya, cerita ini juga memperkenalkan watak utama dan rakan-rakannya. Jadi seterusnya bagi plot cerita ini iaitu perkembangan. Cerita ini berlaku sedikit plot
iaitu apabila Kuro, sang kura-kura itu telah menyedari air sungai semakin berkurang. Jadi di situlah terdapatnya plot cerita ini. Kemudian Arni dan rakan-rakan mula risau dan mula berbincang bagaimana mereka hendak menyelesaikan masalah tersebut. Seterusnya, klimaks cerita ini bermula apabila haiwan-haiwan berkumpul dan bekerjasama untuk membersihkan sungai. Semua haiwan memainkan peranan yang masing-masing mengikut kelebihan yang mereka ada. Jadi peleraian ataupun pengakhiran bagi cerita ini, sungai kembali mengalir seperti biasa dan semua haiwan gembira dan menyedari berapa pentingnya perpaduan dalam sesuatu masyarakat. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang gaya bahasa yang terdapat dalam cerita ini. Cerita ini menggunakan gaya bahasa yang sesuai untuk kesusasteraan kanak-kanak. Yang pertama, cerita ini mengandungi bahasa mudah dan ringkas kerana ayat-ayat yang digunakan ialah ayat yang tidak terlalu panjang dan mudah difahami. Seterusnya, ayat yang digunakan juga sesuai dengan tahap pemikiran kanak-kanak yang berada di sekolah rendah. Kemudian, dari segi dialog, contohnya, dialog kita mesti bekerjasama. Jadi, berdasarkan dialog tersebut, kanak-kanak boleh tahu kita ini haruslah mengamalkan kehidupan dengan sifat bekerjasama, kerana ia sangat pentinglah dalam hidup bermasyarakat ini. Yang ketiga ialah pengulangan idea. Pengulangan idea yang terdapat dalam cerita ini ialah daripada perkataan seperti kerjasama ataupun bersama-sama. Banyak perkataan ini diulangi untuk menegaskan mesej utama dalam cerita ini. Seterusnya, unsur personifikasi. Apabila ada unsur personifikasi ini, seperti haiwan bercakap dan berfikir seperti manusia. Jadi apabila unsur ini ada dalam sesuatu cerita kanak-kanak akan lebih mudah tertarik dan mudah untuk menarik minat mereka lah untuk membaca. Seterusnya, ia juga memudahkan kanak-kanak untuk memahami cerita ini. Dan yang terakhir, unsur deskriptif. Contoh unsur deskriptif ini, contoh suasana hutan yang aman, bunyi-bunyi burung dan aliran sungai. Jadi daripada contoh itu, ia dapat memberi gambaran yang jelas lah kepada pembaca, iaitu kanak-kanak itu sendiri. Dan akhir sekali, saya akan menerangkan tentang nilai murni yang terdapat dalam cerita ini. Terdapat beberapa nilai murni yang sangat penting untuk memupuk pemikiran kanak-kanak supaya jadi lebih baik apabila membaca buku ini. Yang pertama ialah nilai kerjasama. Jadi daripada cerita ini kita boleh lihat semua haiwan bekerjasama membersihkan sungai. Okey, itu nilai yang pertama. Dan nilai yang seterusnya ialah nilai perpaduan. Walaupun mereka berbeza jenis haiwan, mereka bersatu untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Jadi apabila mereka bersatu, mereka dapat menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga ialah nilai tolong-menolong. Jadi nilai tolong-menolong ini juga penting dalam cerita ini kerana setiap haiwan membantu mengikut kemampuan masing-masing. Tanpa bantuan seekor haiwan, ia akan dapat menjejaskan peranan ataupun usaha inilah. Dan yang terakhir, nilai yang ada dalam cerita ini ialah nilai tanggungjawab. Kenapa nilai tanggungjawab? Kerana mereka ataupun haiwan ini sangat bertanggungjawab lah untuk membersihkan sungai itu daripada ia terus kekeringan. Jadi kesemua nilai ini sangat penting dan patut diamalkan oleh kanak-kanak sekolah rendah supaya dapat memupuk nilai-nilai murni dalam diri mereka itu. Jadi kesimpulannya, cerita Sahabat Hutan yang Bersatu ini berjaya menyampaikan mesej tentang kepentingan perpaduan melalui jalan cerita yang mudah dan menarik. Jadi watak-watak haiwan juga membantu menarik minat murid.
plot yang tersusun, gaya bahasa yang sesuai serta nilai murni yang jelas menjadikan cerita ini sangat sesuai dalam kalangan murid-murid untuk membaca. Jadi cerita ini juga dapat membantu membentuk sikap yang positif seperti kerjasama, tanggungjawab, persahabatan dalam kalangan pembaca. Jadi oleh itu tamatlah sudah penerangan tentang cerita ini. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.